Aiman menerangkan dengan penuh semangat tentang konsep Global Sumut Flotilla kepada sekumpulan pengikut media sosial yang tertarik. Dia menekankan bagaimana flotilla itu melambangkan ketahanan dan solidariti dalam menghadapi cabaran global. Aiman menegaskan bahawa mengamalkan belas kasihan dan kemanusiaan setiap hari amat penting untuk mencipta dunia yang lebih baik. Dia bilang, kita harus ingat bahawa kebaikan dan kefahaman adalah alat yang kuat dalam kehidupan seharian. Aiman memberi nasihat, boikot barang yang menyokong keganasan adalah tanggungjawab kita semua. Dia mengingatkan, walaupun hanya mampu membantu sedikit, usaha itu tetap bermakna dalam memperjuangkan keadilan. Kata-katanya menyentuh hati penonton, menggalakkan mereka untuk melakukan tindakan kecil yang memberi impak besar. Aiman menutup dengan mengingatkan bahawa amalan kecil kebaikan mampu mencetuskan perubahan sosial yang besar. Dia yakin berkata, bersama kita boleh buat perubahan, satu langkah pada satu masa demi kemanusiaan.